Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salutasi pembuka kata buat pengerusi majlis yang saksama, barisan pimpinan hakim yang arif lagi bijaksana, seterusnya warga Dewan Pencetus Pemikiran Bangsa yang saya hormati sekalian. Mekar indah bunga cempaka, gugur selai di atas batu. Rukun negara teras merdeka, penyatu bangsa, wahana bersatu. Berdirinya saya di titik ini bukanlah untuk menuturkan baik-baik retorik yang kosong, melainkan untuk mencerahkan sebuah falsafah kebangsaan menerusi pidato bertajuk Sutradara Mulia Bangsa Berdaulat Menjiwai Tiga Teras Rukun Negara. Hadirin yang dikasihi, rukun negara bukan selaras. Rukun negara bukan sekadar teks yang dihafaz secara mekanikal. Sebaliknya, merupakan benteng ketuhanan. Pada hari ini, fokus saya terarah secara holistik kepada tiga teras utamanya. Kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Prakarsa pertama memfokuskan pilar kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Institusi payung negeri merupakan simbol ketuhanan sosial dan pasak kestabilan geopolitik tanah air. Namun, tak kala kita melangkah ke era ketersambungan digital yang terlampau, kita disajikan dengan hakisan kesetiaan akibat polarisasi politik ekstrim serta penyebaran naratif provokatif di media sosial yang menggoncang institusi raja. Gejala penderhakaan dan persepsi skeptikal dalam kalangan generasi muda semakin membarah akibat celoteh anarkis di ruang cyber. Bak kata peribahasa, yang bulat tidak datang menggolek, yang pipi tidak datang melayang. Keharmonian negara semestinya tidak akan bertahan tanpa institusi ini. Solusinya, kita perlu melaksanakan suntikan literasi perlembagaan. Pendidikan kewarganegaraan berasaskan silibus kefahaman institusi diraja mesti diperkasakan di peringkat sekolah hingga pengajian tinggi. Komuniti cyber pula wajib mengamalkan tabiat tapis sebelum tular agar elak menjadi tali barut yang meledakkan polemik perkauman dan kebiadaban terhadap tahta negara. Meniti arus seterusnya, kedaulatan undang-undang. Undang-undang merupakan cerminan keterbitan awam dan tiang seri kepada tata kelola saksama. Akan tetapi, realiti menuntut kita berdepan dengan krisis integriti, jenayah cyber, merentas sempadan dan sindiket rasuah berstruktur yang cuba mengatasi lunas undang-undang. Apabila terdapat sebilangan individu yang merasa diri mereka kebal daripada tindakan perundangan, ketertinggian perlembagaan dan undang-undang mula goyah. Ingatlah pesan hukama, yang baik itu bundi, yang indah itu saga. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Maka keangkuhan semestinya akan melanggar hukum yang akhirnya merebutkan peradaban bangsa. Langkah konkretnya ialah pemerkasaan Badan Kehakiman bebas dari reformasi digitalisasi perundangan. Penguatkuasaan mestilah berprinsipkan tanpa gentar maupun pilih kasih. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam pemantauan jenayah kewangan dan pemantapan akta keselamatan cyber mesti diselaraskan agar undang-undang sentiasa seiring dan sejalan dengan pemodenan zaman. Hadirin yang berpandangan jauh. Teras kelima, kesopanan dan kesusilaan merupakan kompas moral yang membina jiwa yang berbudaya. Dewasa ini, kita menyaksikan kemerosotan moral dan buaya cyber yang toksik. Budaya buli cyber, pendedahan maklumat secara peribadi yang tidak sah serta penggunaan laras bahasa jelik di pelbagai platform digital membuktikan bahawa adab dan nilai ketimuran kita kian terhakis. Masyarakat kita seolah-olah menghidap anomi sosial, iaitu kehilangan nilai moral dalam mengejar kepopularan sementara. Peribahasa Melayu ada menegaskan, yang kuring itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Untuk mengatasi kemelut ini, gerakan budi bahasa cyber berasaskan pendekatan pembudayaan kendiri mesti digerakkan secara masif. Ibu bapa dan institusi pendidikan wajar menjadi suri teladan atau uswah hasanah dalam menyemaikan akhlak murni. Platform media sosial pula perlu mengenakan kawalan kandungan yang ketat terhadap akaun yang menyebarkan kebiadaban demi memelihara kesusilaan masyarakat. Hadirin yang sekalian,
Kesimpulannya, ketiga-tiga teras ini bukannya terpisah, melainkan saling bertautan, umpama aur dengan tebing. Raja dilindungi oleh undang-undang, undang-undang dipelihara oleh rakyat yang bersopan santun, dan rakyat dinaungi oleh payung keadilan diraja. Bukan sejuta janji yang digantung di awan biru yang kita perlukan, tetapi iltizam padu untuk merealisasikan rukun negara dalam setiap denyut nadi kehidupan seharian. Bunga dedak di atas batu, ditembak pemburu, terkena kepak. Jika rakyat kembali bersatu, Malaysia berdaulat gah di puncak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.